Private collection saya nombor 1, nilai dia nak dekat lebih 1 juta. Perfume dia memang tak sesuai dengan kita punya cuaca. Kalau sepanjang berniaga lah dah buat around 8 figures. 8 figures? 20 juta jugalah. Banyak telan duit, rugi ni shock sendiri lah kita panggil. Assalamualaikum. Selamat kembali. Kita berjumpa lagi dalam satu lagi episod Vokcast yang mana kita dah lepas daripada musim bola, musim Piala Dunia, dan sekarang ni kita kembali menghadirkan seorang business founder yang mana untuk scene ni dia tengah meningkat naik di Malaysia, iaitu scene perfume. So tanpa membuang masa, saya nak ucapkan selamat datang kepada Bro Suhail. Terima kasih. Thank you very much for inviting me. Sihat Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih sebab hadir ke Vokcast. So kalau kita tengok Bro Suhail punya social media kan, especially TikTok lah, dia ada satu benda yang menarik perhatian. Collection perfume. Betul. So nak tanya lah, sejak bila terjebak dengan perfume ni, Suhail? Okay, first time saya terjebak dengan perfume ni daripada bangku sekolah lagi. Oh, awal. Okay. Main reason adalah zaman tu, masa saya sekolah tu, dekat TV ada iklan X Effect. Kalau perasan, deodorant yang bawa perfume tu. So dekat dalam iklan tu, dia tunjuk bila lelaki ni dia pakai X Effect deodorant tu, suddenly dia pergi mana-mana, perempuan automatik akan nampak, akan suka dia, attracted to dia. So as a student sekolah, lelaki kita nampak benda tu as inspiration lah. So I started wearing deodorant semua, and to my surprise, benda tu betul-betul jadi. I started to attract people. I started to dapat attention from cikgu, from orang keliling, and they started to ask me questions untuk recommend ke diorang. So I think that is the starting point of my perfume journey, whereby I started to smell good, and I started to feel good, and I started to make other people smell good and feel good as well. So dah hampir 20 tahun jugalah dalam industri. Faham. So dia bermula daripada bangku sekolah. Yes. Ingat tak the first perfume yang you beli pakai duit sendiri? Perfume pertama yang beli pakai duit sendiri adalah, saya rasa lepas SPM tu, saya kerja part time. So antara perfume pertama yang saya beli adalah CK1. Okay. Tapi kenapa famous betul CK1 ni, kenapa saya beli tu? Sebab time tu, banyak gila perfume yang ada. Faham. Kita ada Dunhill, kita ada Polo, kita ada CK1 so. Tapi bila kita tanya kawan-kawan perempuan lah, perfume apa? Sedap lah. Perfume sedap. Semua akan cakap unanimously CK1. Faham. So teruslah pergi kedai, bau, terus beli CK1. Faham. So seiring berjalannya waktu, dah berapa banyak dah collection sekarang? Your own collection lah. Ada beribu-ribu perfume OG lah. Banyak sangat. The most expensive one, apa yang paling mahal? Private collection saya nombor 1, nilai dia nak dekat lebih 1 juta. Dan in a way, nilai 1 juta tu boleh beli kereta Ferrari semua. Imagine you spend 1 million nak beli perfume semua. Itulah nilai dia, and itulah experience yang saya ada when it comes to perfume. You dah minat and also jadi collector. Now you menceburi bidang industri perfume ni kan. Menurut Suhail lah, yang sekarang ni, macam mana scene perfume dekat Malaysia? Adakah dia berkembang dengan baik ataupun masih ada beberapa lagi yang perlu ditambah baik lah? Okay, scene perfume dekat Malaysia ni, kalau saya nak kata daripada awal dulu, memang sangat-sangat kosong. Kita hanya ada beberapa player saja. Dan even though ada beberapa player, dia still tak, orang biasa tak kenal local brand. Dia lebih rela untuk beli brand-brand yang dah terkenal dekat antarabangsa, OG ni semua. Tapi sekarang, sejak kebelakangan ni, I think about 3 years, from 2023, 2024 to 2026, memang booming dia sangat-sangat tinggi lah. I would say dia punya rate of apa kita panggil tu, expansion tu, naik tu sangat-sangat exponential, very very much, because people started to see that untuk kau nak buat business perfume ni mudah, low entry barrier, and it's very simple to make a perfume if you started to study perfumery semua. And sekarang I think it's going into a very very positive look lah untuk industri kita. And then you start your own brand kan? You Betul. dah buat syarikat you sendiri. Apa turning point yang menyebabkan Suhail macam rasanya kita kena buat company sendirilah? Okay, macam ni. It all goes back to the problem and purpose. So saya hampir 20 tahun main perfume, beli perfume OG ni semua. So as a consumer, before I started my journey in perfume as a founder, saya adalah consumer sendiri macam yang orang-orang biasa. So saya beli perfume, guna duit sendiri. So I understand nak kena beli mahal, nak kena repeat susah, nak kena pakai macam mana. So
there is a problem yang saya nampak selama 20 tahun saya main perfume ni. Perfume dia memang tak sesuai dengan kita punya cuaca. Because there's so many problems. If you ask people apa masalah kau boleh pakai perfume? Perfume tak tahan lama lah. Perfume tak kuat lah. Perfume pening kepala lah. Perfume bau tengik lah. Terlalu banyak masalah. Kalau kira memang banyak. Tetapi it all goes back to the root cause. Why does this problem occur? So after 20 years, I discovered that masalah dia adalah cuaca kita. Cuaca Malaysia ni panas and humid, lembab macam dalam sauna lah, you can imagine. Betul. So bila you pakai perfume yang dibuat untuk cuaca Eropah, cuaca sejuk, cuaca kering, bila you pakai perfume Arab, cuaca panas tetapi kering. Bila masuk ke negara kita, dia tak boleh adapt. So bila dia tak boleh adapt, di situlah problem tu bermula. Perfume-perfume Mak Saleh tak kena sebab bau dia akan lembut, bau dia tak tahan lama dan bau dia jadi tengik. Tu masalah perfume Mak Saleh. Tapi perfume-perfume Arab pula, bau dia kuat. Memang bau kuat. Tetapi bila terlalu kuat, dia jadi cloying, memualkan, pening kepala, headache inducing dan mengganggu orang sekeliling. So, I figured, I want that solution tetapi solution tu tak ada. So, I have to create that solution. That's why I created Imaji with the sole purpose of creating climate adaptive perfume yang adapt dengan cuaca panas Malaysia. So that it solves all your problem. So, bila dia adapt dengan cuaca kita, automatic perfume tu tahan lama. Automatic perfume tu bau wangi, tak tengik. Automatic perfume tu tidak memeningkan kepala dan jimat poket lah. Jimat poket. Murah sikit lah kan. Betul. Tapi, macam mana kalau perfume daripada luar yang beribu-ribu mahalnya? Pun sama juga. Dia ada masalah yang sukar untuk menyesuaikan diri di climate kita. Yes. Majority macam itu. Ada perfume yang kuat. Tak disangka. Memang ada. Tetapi it can become overpowering juga. So, the main reason is the problem is not the perfume. Problem is dia tak di-create untuk cuaca kita. Cuaca kita tak pernah ada dekat diorang punya consideration masa diorang nak create perfume itu. So, that's why. Because they created for their weather. So when they tested at their place, their weather, it performs well. Datang sini, perfume tu tak best lah. When you spray, first spray, perfume tu bau wangi. Contoh, I give contoh yang mudah, bau vanilla. Spray dekat negara sana, bila you spray bau wangi vanilla. Lepas tu cuaca dia pun, dia adapt dengan cuaca dia, dia sejuk. Dalam aircon semua, macam dalam aircon, bau wangi je lah. Tapi bila kita spray dekat cuaca kita, spray perfume vanilla, the first time you spray, bau dia wangi. Tetapi bila tambah dengan peluh badan kita, tambah dengan bau badan kita, pemakanan kita, cuaca kita, automatik bau dia jadi berbeza. Sebab dia dah, kita panggil mix dengan body odor kita semua tu yang jadi tengik, jadi tak kuat. So itulah sebenarnya. Okay, faham. Dia tak ada usaha pun kan macam nak buat satu produk yang menyesuaikan dengan climate negara tu kan? Betul. Okay. So, bila dah dalam as a business owner sendiri kan, apalagi dalam dunia perfume ni, ada yang claim lah, oh, jual perfume ni boleh untung juta-juta. Adalah claim tu. Of course lah, mesti you pernah nampak kat komen-komen dekat social media tu kan. Betul ke claim ni? Boleh untung juta-juta ke? Buat perfume boleh untung juta-juta kalau pandai buat bisnes. Okay. Can you explain this? Sebab margin dalam perfume ni sangat-sangat rendah. Sangat-sangat tinggi. So in a way when you sell a perfume, your margin is tinggi. So maksudnya your profit tu tinggi lah. So when you sell it in volume, memang you akan dapat a good margin lah. A healthy margin. Tetapi that's not the case for a lot of business owners lah. Sebab kita tahu bila you jual perfume, kebanyakan yang ada dekat dalam kita punya local brand ni adalah local market ni adalah dulu they sell because it's cheap. So when it's cheap, of course profit margin you akan rendah. Tetapi you need to sell volume lah untuk dapat untung berjuta-juta tu. Tetapi untuk menjawab persoalan, yes, memang boleh. Tapi dengan cara yang betul lah kan? Cara yang betul lah. Sebab senang untung, senang juga rugi. So benda tu berkait rapat lah. Tadi Suhail ada mention pasal margin. Yeah. Adakah Suhail cakap tadi margin besar lah kan? Tapi ada claim yang katakan modal dia kecil je, tapi margin dia sangat besar. Ada setengah orang cakap ada satu syarikat ni dia modal dia kecil je tapi margin dia sangat besar. So macam mana Suhail melihat benda tu? Okay, saya rasa macam ni lah. Dia bergantung kepada founder tu sendiri. So you boleh dapatkan produk pada harga yang sangat-sangat rendah dan jual pada harga yang tinggi. Tetapi kalau you dapatkan pada harga yang rendah, adakah you akan ada 4 kriteria ni? Safety, quality, comfort dan juga satisfaction. So benda tu adakah ada? Sebab kita tahu bila you dapatkan produk ataupun material-material yang rendah ni semua, dia akan kita panggil jeopardize these certain things. So
ada juga perfume yang margin dia mungkin tak terlalu tinggi sebab dia kisah sangat pasal quality. Dia kisah sangat pasal safety. So, lagi mahal lah maksudnya yang dia kena spend untuk nak create dia punya own product. So, ini yang saya kata it depends on the founder itself lah. You nak spend more on the product ataupun tidak ke? Ini bergantung. Okay. Dia ada banyak. Dia ada original, ada dupe, ada inspired. Inspired ni sebenarnya salah atau normal dalam industri? Okay. Bagi saya lah this is a very loose term. Kadang-kadang orang main guna tapi dia tak faham pun. Untuk saya sendiri, kita ada original perfume yang memang created from scratch. Banyak OG ni semua buat macam tu lah. And then kita ada inspired perfume. To me, inspired perfume ni adalah dia nampak sesuatu benda tu, dia get inspired by it. Macam kita inspired by James Bond ke, inspired by a certain character, dan kita nak try to ikut dia punya jejak langkah. So macam inspired perfume ni bagi saya, dia cuba nak ikut jejak langkah perfume original tu, and bagi another, kita panggil another pros dekat situ, iaitu dia punya price jadi murah lah. Berbeza dengan dupe. Dupe ni dia punya purpose, kita kena tengok purpose. Inspired, dia just nak follow sebab dia rasa benda tu best. Tetapi kalau dupe ni, to me it's like a duplicate. Dia adalah something yang dia nak follow 100% bau tu. Bau. So dia bukan nak follow branding ke apa, dia nak follow bau tu. So that you can buy something which is a dupe to the original pada harga yang fraction of the price, and still get something similar to it lah. Itu adalah dupe. Berbeza dengan perfume fake. Perfume fake ni yang bahaya. Sebab dia ni tiru 100% packaging, nama brand, segala-galanya. Tetapi paling tak fokus dekat bau tu lah. So that's why bila you main perfume fake, bila you spray je kadang-kadang dia rasa sejuk, bau dia sekejap 2-3 minit lepas tu dah hilang. Macam tu. So yang bahayanya fake, not the dupe ataupun the inspired. So benda tu purpose dia berbeza. Faham. Mungkin macam mana kita nak detect kalau benda tu fake? I mean either your product ke ataupun produk orang lain. Sebab nampak pun ada case yang pengguna tertipu lah dengan benda tu kan. Betul. Macam mana kita nak detect? Kalau perfume OG lah saya personally benda ni susah nak detect tau. Sebab orang yang buat fake ni, contoh dekat China ke apa, diorang boleh buat tu imitate tu hampir sama, sampai kita nak tengok mata kasar pun susah. Kena tengok to the very small detail. So saya as normal consumer, benda ni meremeh lah. Betul. So saya rasa macam mana kita nak membezakan atau macam mana kita nak pastikan kita tak beli fake, beli daripada orang yang boleh dipercayai. Beli from the official store ataupun from seller-seller yang memang dapat vouch daripada ramai-ramai orang dalam industri. Selain daripada itu, elaklah, the risk is there. Seberapa besar kesannya dengan adanya fake dalam industri ni? Okay. Dulu suatu zaman 2015 sampai 2020 ni semua, orang tak ada awareness sangat tentang fake. So diorang beli and then diorang enjoy je, diorang ingat benda tu real. Tetapi sekarang ni awareness dah ramai, dah banyak dah. So I think disebabkan awareness dah tinggi, fake perfume ni pun orang dah tak percaya sangat dah. Sebab education dah banyak, orang buat awareness dah banyak, orang viralkan pun dah banyak. So contoh ayat-ayat yang paling mudah lah, perfume original reject kilang, perfume lori terbalik punya harga. Benda-benda ni semua adalah red flag yang kita dah patut tahu dah. Faham? Even the sellers pun diorang tak berani nak cakap original sebab diorang tahu benda tu salah. Kalau orang bawa ke counter, tunjuk dekat kedai tu, adakah ni original atau fake, automatic orang kata benda tu adalah fake. So I think with the education sekarang, I think fake perfume pun dah tak ada dekat market sangat lah. Faham. Ada tak sepanjang Suhail dalam industri kan, dalam scene ni, ada satu brand ni contoh dia claim kita buat everything sendiri, tapi sebenarnya dia OEM je ataupun dia ambil daripada kilang je, ada tak? Tapi dia claim themselves as original je ni. Okay lah, saya sebagai founder, kalau kita tengok benda tu, apa yang orang cakap tu kita dengar lah, tapi nak percaya tu kita nampak lah dari segi actions apa yang dia buat kan. Of course benda ni banyak. So dia cakap dia buat sendiri 100%, tapi sebenarnya kita tahu benda tu ada OEM. Mungkin orang biasa tak tahu, tapi orang dalam industri dan founder-founder akan nampak benda inilah. So benda tu I think the goes back to transparency. If you are willing to lie to your consumer about just the most basic thing, customer tak kisah pun kau bawa OEM ke kau buat apa ke, adakah produk tu akan solve their problem. Tapi kalau kau sanggup tipu the most basic thing, benda lain, the materials that you use, apa yang kau sanggup compromise untuk nak dapatkan profit yang paling tinggi, safety customer ke, dia punya comfort ke, benda-benda ni yang sebenarnya yang penting. But if the smallest thing that you are willing to lie, benda-benda lain tu akan berkait lah. So bagi saya benda tu adalah red flag lah. Kalau safety, ulang 2 kali safety ni, adakah
bahan-bahan tu boleh bagi kita penyakit-penyakit ke kalau fake ni? Dari segi Seberapa bahan-bahan bahaya? tu, okay, perfume ni kita spray dekat kulit, kita akan terima hakikat yang kulit kita absorb benda-benda tu. So material-material yang kita gunakan tu, kita ada regulations. Benda ni dia tak terlalu enforce dekat Malaysia. Kita panggil IFRA lah. IFRA ni dia dekat Europe dia banyak enforce. So ada certain materials yang daripada zaman 1950-an sampai sekarang, time tu diorang guna, tetapi sekarang diorang dah ban. Sebab diorang dapat tahu new findings dan material-material tu ada kesan kat diri kita sebagai seorang manusia. So material-material tu bagus, tetapi bila dia ada kesan kat kita, dia ban. So sometimes ada company yang tak ikut IFRA sebab dia nak perfume dia lagi perform ke apa ke. So benda-benda ni lah, kalau founder tu sendiri tak tahu, tak faham, dia terima je apa-apa daripada tempat yang dia beli tu, this is the thing yang kita risau kan. Bila kau tak faham, kau jual dekat customer kau enjoy je, tetapi long term dia akan effect. Betul. So it's not the material yang salah, it's the dosage. Kadang-kadang ada benda yang kita, air gula lah contoh, kita makan gula kan, makan gula best, tapi if you do it excessively, dosage dia tak kena, akan ada penyakit consequences. Sama juga dengan perfume. So ini yang kita risaukan sebenarnya. So your tagline ni buat perfume sesuai dengan cuaca Malaysia lah kan? Yes, betul. Apa cabaran buat perfume dengan yang menyesuaikan dengan cuaca Malaysia ni? Cabaran ni ialah nombor satu, tak ada reference point. Memang kita tak ada perfume yang buat untuk climate adaptation sekarang ni. Kalau Mak Saleh, diorang ada 4 iklim. Ada summer, ada winter, ada apa? Spring tu semua kan. So diorang buat perfume according to dia iklim. So that's why bila kita pakai perfume summer diorang, dia bau dia tahan sejam 2 jam je. Sebab memang untuk light. Tapi winter diorang untuk long lasting. Tapi diorang tak pernah buat untuk climate adaptation. Diorang buat untuk iklim sahaja, semata-mata situasi. So untuk nak imagine ni nak ada, tak ada reference point, tak ada benchmark. So I relied on my engineering punya apa kita panggil tu knowledge, sebab I dulu ada seorang engineer. I study in UTP. So structural engineer lah, civil engineering. So I ada kawan-kawan yang chemical engineering semua. So jumpalah, lepak, tanya-tanya soalan, sebab it all goes back to fundamental chemistry pun. So imagine ni macam mana kita create untuk adaptkan dengan cuaca kita, ialah kita kena faham how our cuaca behave. And bila kita faham how our cuaca behave, kita buat kawan dengan dia. Kita assume kan cuaca kita ni macam seorang manusia. Macam mana kita nak berkawan baik dengan dia instead of nak berlawan. So bila kita mempermudahkan fundamental macam tu, so kita tengoklah cuaca kita ni, dia baik, dia berkawan dengan siapa? Dengan bau-bau fresh. Okay, dia berkawan dengan bau-bau fresh. Lepas tu dia suka berkawan dengan bau-bau yang tak terlalu kuat. Yang contoh kalau bau terlalu manis, dia akan jadi pening kepala. So dia suka bahasa mudah kurang manis. Benda-benda macam tu lah. So guna engineering knowledge, chemistry, kita create according to technical punya stuff lah. Evaporation rate, kita tengok intensity, kita tengok dia punya stability. So ni semua engineering terms. So bila you dah incorporatekan science into perfumery, lama-kelamaan is not just art. Perfumery ni creativity art. Tetapi when you incorporate science into it, you develop something yang inovatif, something yang boleh adapt dengan cuaca kita. Iaitu imagine lah, perfume yang boleh adapt dengan cuaca kita. Berapa lama proses nak create benda tu? Okay, saya dah study perfumery ni sebab minat. Awal-awal saya study, saya tak pernah ingat saya nak ada brand sendiri pun. So saya study perfume ni atas dasar minat sejak tahun 2020. So Imaji was created in 2024. So about 4 years of continuous study yang tak ada pressure. Sebab bila you buat sesuatu, you ada pressure. Alamak, aku nak kena jual produk aku ni. Alamak, aku nak kena ada deadline sebulan, 2 bulan. Dia akan jadi tension, dia akan jadi stress. So you punya research, you punya experiment, you punya understanding tu kurang. So about 4 years lah untuk nak buat benda ni secara organically lah. Ni soalan-soalan sensitif Okay. How much, berapa yang you dah spend on doing all this perfume yang susahkan cuaca Malaysia ni? Untuk Imaji? Roughly lah. 6 figures lah. 6 figures? 6 figures lah. You spend 6 figures? Memang 6 figures kena, because you are starting from scratch. You need to buy materials, a lot of materials, because you don't know what works and what does not work. And then you need to test each material, and there will be so many tests yang you memang akan, you encounter failures. Tapi that failure is one step further to success. So banyak gila yang dah try buat, fail. Setiap fail tu duit. So benda ni memang ratus ribu lah yang I spend untuk buat benda ni. Memang banyak. Of course, bila you dah ada produk kan, dah hasilkan produk yang memang daripada 4 tahun, 6 figure punya perbelanjaan ni dah ada produk. Macam mana you
prestasi awal-awal tu? Adakah diterima dengan baik ataupun you ada effort yang you kena buat, extra effort yang you kena buat? Awal-awal masa kita releasekan Imaji, orang ingat kita just a normal dupe, perfume biasa macam orang lain yang ada dekat market. So awal-awal tu orang ingat kita ni gimmick. Sembang je cuaca Malaysia, sembang boleh adapt, tak ada apa lah, sama je macam perfume lain, marketing je ni. So orang boleh cakap, especially haters lah, they like to do that kan. Tetapi alhamdulillah, when I started my fragrance journey of sharing, I started with sustainability in mind. Maksudnya aku nak relevant sampai bila-bila. So instead of doing stupid stuff, clickbait, rage bait, I do education. I do things yang bagi value dekat orang, yang orang dapat ilmu dan dia boleh guna sampai bila-bila. So disebabkan benda itu, I dah accumulate a lot of followers bertahun-tahun. So bila I launch my own perfume, diorang tak sabar tau. Diorang rasa macam, uish, so nak buat apa ni? Tak sabar, mesti bukan macam biasa. So bila start jual Imaji tu, it comes from the social proof. It comes from the proof. So bila orang dah guna, memang betul benda tu adapt dengan cuaca. They compare side by side dengan OG pun memang lebih perform, memang bau dia lebih enjoy. Dan sampai sekarang ni, I think sekarang orang dah mula educated tentang cuaca dan diorang memang nampak Imaji as number one choice. Okay. You said you spend 6 figure kan? Adakah itu you kira sebagai rugi you? Ataupun rugi ada rugi lain? Rugi lain ada lah. Okay. Spending on research for Imaji, spending on my collection. Okay, kalau collection and research lain. Research 6 figures. Collection ni I think dah 7 figures lah. Memang banyak. Boleh beli satu kereta Ferrari lah. Memang banyak gila weh. Sebab satu perfume OG bukannya harga RM1-2. Harga dia beribu-ribu. So kita boleh imagine lah, banyak gila. Orang akan nampak, gila lah kau ni. Beli perfume banyak, buat apa, membazir duit ke? Tetapi kita yang main hobi ni, yang ada hobi ni, kita anggap benda ni sebagai satu passion. Dia tak membazir, tetapi dia lebih kepada lifelong journey of learning and experiencing. Dan saya, instead of learning and experience, di situlah hobi tu mati. Sebab bila kita learn seorang-seorang, kita experience seorang-seorang, je boring. Tapi I learn, I experience and I share to people. And when people get the benefit of those sharing, diorang pun masuk dalam hobi ni, dia buat dia jadi repeat yang best. Kita panggil apa? Loop yang best. So I keep on enjoying because I benefit other people as well. So tak pernah rasa rugi lah so far. Okay. Sembang pasal rugi, kita juga sembang pasal untung. Betul, boleh. Okay, if you don't mind to share dengan pendengar-pendengar, penonton-penonton podcast kan. How much you dah dapat setakat ni? How much you earn? Kalau sepanjang berniaga lah dah buat around 8 figures. 8 figures? 10 juta jugalah. Memang banyak lah. Revenue memang banyak. Puluh juta. Rugi pun 7 figures. Rugi pun 7 figures juga. Okay. Because di mana ada untung, di situ ada rugi. Betul. Dan rugi tu datang daripada bila kita tak faham bisnes dengan betul. Bila kita buat sembrono, ingat benda ni main-main. So rugi tu datang. Okay. Rugi ni kan, saya suka sentuh apa part yang banyak telan duit sebenarnya yang rugi ni. Apa prosesnya tu? Banyak telan duit, rugi ni shock sendiri lah kita panggil. Bila kau nak berniaga, tapi kau asyik fikir kepala otak kau sendiri, kau asyik fikir cita rasa kau sendiri, kau ada ego, kau menidakkan orang lain punya pendapat, orang lain punya cita rasa, problem orang lain, fikir diri kita. Kita bagus, kita ni, itu yang menyebabkan rugi. So, kita kena faham, kita buat bisnes ni adalah untuk solve people's problem. Betul. So, when you start to think of yourself and not other people, orang tak kisah pasal kita juga. So, di situ dah datang yang rugi. 8 figures. So nak datang yang untung 8 figure tu semua bila kita start to think of people's problem. Put yourself in the people's shoe. What do they want? What do they need? Sebab orang dia nak benda, tetapi benda yang dia nak tu, adakah benda tu betul-betul dia perlukan ataupun tidak? So kita as business owner kena faham apa yang diorang perlukan, bukan apa yang diorang nak. Itulah. Itu datang yang untung lah. Yeah, of course. Passion is passion lah kan. Betul. Tapi passion lama-kelamaan pun tak boleh nak buat business survive. Betul. Passion tak boleh buat duit bro. Passion saja tak boleh buat duit. Tapi passion with understanding of the market boleh buat duit. Okay. You dah jadi collector, now you're a businessman. Apa elemen yang paling penting sekali kalau contoh orang di luar sana nak start business ni? Elemen yang paling penting untuk buat business is number one, kau kena faham fakta. Business tahun 2 tahun seronok, tapi lepas tu 90% gulung tikar. Kebanyakannya akan gulung tikar businessman. Sebab apa? Sebab dia tak faham the essence of business is P&L, profit and loss.
Kita kena faham, kita buat business, betul. Purpose kita, passion. I'm doing this because of my passion. I'm doing this because I love it. Tetapi, adakah benda yang kau passionate tu, adakah benda yang kau suka, you love it, your purpose tu align dengan market, apa yang market nak? Faham. So, kita kena faham profit and loss lah. So, bila you buat business, and you buat business tu benefit orang-orang lain, you are relevant lah. Tapi kalau you buat business short sendiri, you tidak akan relevant. Dan bila you buat business, you dah keluarkan duit, orang tak kisah, orang tak beli, orang tak suka. As a business owner, kena kuat tau. Oh ya. Kau punya ni dalam ni kena kuat, otak kau kena kuat. Sebab customer ni, kadang-kadang kita ada customer yang baik, yang bagi feedback, constructive feedback. Kita ada juga customer yang tak baik. Cara dia sombong kat kita, dia cakap dia tak suka, dia maki kita. Dan itu adalah customer. Ada juga orang yang bukan customer kita tapi haters, dia sombong kita lagi teruk daripada customer. So kita kena kuat lah. Sebab kalau kita tak kuat, dah lah tengah rugi, negatif, benda-benda negatif energy datang kat kita, kita pun negatif, gunung tikar lah. So as a business owner, yang paling penting is purpose kau kena betul, kau kena faham market dan faham customer kau. InsyaAllah bila benda tu dah ada, business kau boleh sustainable. Faham. Sebagai pemilik business, macam mana you nak make sure your brand ni boleh bersaing dengan brand-brand lain yang ada speciality, ada yang perfume yang special lah, yang diorang, yang signature diorang. Okay, faham. First kali untuk brand nak jadi, kita panggil relevant not just to the local market. Jangan fikir local market saja. Local brand kena start fikir global. How do you compete globally? Jangan fikir local. Sebab kalau kita tengok local pun everyone is learning. So kalau kita tak, benchmark kita adalah local, macam mana kita nak grow laju? Kita tengok internationally. So I feel that, and I think benda ni adalah because I love to read books. Selain daripada perfume, aku memang banyak gila buku. Kita kena faham target market. In whatever business that you do, no matter how small the niche is, you can still make profit if you understand your target market. Who are you talking to? Whose problem are you solving? If you are not if you are thinking I'm talking to everyone, then kau takkan, you never talk to anyone. So bila kita dah dapat benda tu, target market, we solve that target market pay problem, then you become a good business. Faham. Masa nak start your brand, ada dapat support tak daripada sekeliling atau your family, ataupun ada yang tak payahlah buat bisnes ni? Okay, waktu awal-awal buat bisnes, masa nak berhenti daripada kerja hakiki ni semua, memang tak ada siapa support lah. Selama 2 tahun lebih, I bukan lie to my parents lah. I would say tak beritahu parents. Tipu sunat lah. I'm doing business, tetapi bila diorang tanya, I'm working. Itu masa awal-awal buat business, 2 tahun macam tu. And then when the business picks up, when they started to see reward, when they start to see yang the facts, the proof, the success, dan dorang dah okay lah. But before that, dorang memang tak okay lah buat business sebab risiko kan. Tapi macam sekarang, when I started Imaji, orang-orang memang ramai support. Support from my existing staff. I ada existing staff yang dulu kita buat benda lain, and then kita buat benda baru. Dorang support, my wife support juga, and then my family pun support. Unwavering support from customers itself. Dorang sangat-sangat excited. So daripada dulu dorang cakap, bila Imaji nak ada produk sendiri ni? So memang banyak support lah. Tapi starting point tu memang tak ada orang. Bila dah tengah-tengah, bila orang dah nampak we can do it, there is proof, there is success, then orang start to support. Soal, jom kita sembang pasal feromon ni. Boleh, jom. Apa pendapat you pasal feromon ni? Okay, first kita kena faham feromon. Feromon ni adalah satu, I would say bodily fluid yang excreted from animals ataupun manusia yang attract the opposite sex. Sebab benda tu bila kita hidu atau kita bau, dia macam ada aura tau. Aura tu akan kacau kita punya otak yang membuatkan dia attraction. So benda ni berlaku in nature, pheromone ni. But is it same atau is it true in perfumery? Okay. First kita kena faham, when it happens in nature, dia involve a lot of material from our body. For example, chemical-chemical yang body kita produce, semua dia produce pheromone tu. And then pheromone tu akan affect kita punya otak. Tapi when it goes to perfume, that the same material atau bodily fluid, the chemicals yang ada dekat body kita, dia tak ada dalam perfume tu. So, perfume ni in a way you can say, it tries to recreate the smell, similar smell, tetapi the chemical inside itself tu tak ada. So, untuk attraction dia, adakah sama pheromone ni macam apa yang happen in nature? Tak ada bukti. Tetapi kita boleh faham ada bau yang orang lelaki suka, ada bau yang
ada perempuan suka, more attracted to a certain kind of smell. So itu betul lah. Tapi dari segi pheromone memang tak ada apa-apa bukti so far yang pheromone, yang synthetic pheromone ni semua ada efek dekat pasangan-pasangan opposite sex lah. Dia hanya marketing claim sajalah. Marketing claim. So bila kita cakap marketing claim, when you make people to believe, somehow dia ada impact kat psikologi kita. So when it happens, dia rasa benda tu betul. So psychologically lah, it happens inside mind lah. Okay. Contoh kalau saya spray satu ni kan, dekat saya lah. Adakah kalau contoh kita spray kat satu orang lagi, bau dia sama ke saya dengan dia? Okay. Bila you spray dekat fabric dengan you spray dekat skin, dia akan ada bauan yang berbeza. Dekat fabric, dia akan retain bau asal perfume itu. Tetapi bila you spray dekat body, dia akan ada bau yang berbeza. Sebab body kita ni, pemakanan kita, gaya hidup kita, semuanya akan effect kita punya body odor, body chemistry. So pH level kita kat body ni semualah. So memang akan berbeza. Sebab tu kita panggil, ada orang pakai perfume A ni, dia pakai sedap. Oi, sedap sangat. Bila aku pakai tak sedap. Sebab apa? Sebab body kita ni dia ada keluarkan body chemistry berbeza, body odor yang berbeza. So lain lah jadi bau perfume tu. Faham. Yelah, being a local brand lah kan, persepsi ataupun orang Malaysia ni selalu fikir, oh local kenalah murah. Macam MJ jual sekarang berapa? Okay. Imaji sekarang price range starting 69 sehingga 99 ringgit. Of course ada claim ni mahal lah. Kan local brand kenalah jual murah. Betul. Benda ni bukan berlaku dalam dunia perfume saja. Dia berlaku dalam semua industri yang dihasilkan lah ataupun dibuat di Malaysia. Macam mana nak fight mentality macam ni Aswaya? Okay. First kali kita kena tahu, bila kita cakap pasal local perfume sini dah lama dah wujud. Dah bertahun-tahun, dah 10 tahun ke belakang. Before I even masuk dalam bisnes tu, local perfume dah ada. Dan local perfume ni memang dia cater masyarakat-masyarakat yang nakkan bau murah. So, that stigma tu memang dah melekat. Sebab marketing cara murah, belilah sebab murah, belilah sebab harga, jimat, belilah ni. So, orang nak tak nak, dia dah melekat benda tu. So, when you want to sell cheap, of course, the material yang you guna, benda-benda yang you nak gunakan untuk hasilkan perfume tu pun murah jugalah. So, that's why stigma tu sampai sekarang melekat. Tetapi, dia dah mula hilang stigma-stigma tu. Sebab, kita dah ada target market yang bukan orang-orang yang kisah pasal duit ataupun harga sahaja. Kita dah ada orang-orang yang kisahkan pasal passion, pasal minat, pasal bau tertentu, pasal branding. So, sekarang ni kita nampak, in local scene sekarang kita tengok dah ada harga-harga yang lebih daripada 100, lebih daripada 200, lebih daripada 300 ringgit. It all goes back to target market. So mungkin dulu perfume lokal ni dia cater target market yang besar yang memang nak murah. Tetapi target market yang tak nak murah, yang nak quality, yang nak story, yang nak brand, yang nak something unique. No one catered to them. So they had to buy international brands. Tapi sekarang bila local brand dah ada cater to this market, harga-harga pun dah is not the question anymore. First thing orang tanya, apa story behind this brand? Apa story behind this perfume? Dah tak tanya harga dah. So sekarang kita nampak orang dah boleh beli. Ada orang beli local perfume, harga nak dekat 500-600 juga sekarang. Tak tanya harga, tak tanya diskaun, beli je. Imagine, because target market tu dah berbeza, cara dah berbeza, and even the demographic pun dah berbeza dah. So dia lebih kepada daripada dulu kita buat dan sekarang lah, dia punya industri tu dah berubah. Target market semua. Faham. The need pun dah berubah. Faham. So, setuju tak macam generational customer tu dah berbeza lah daripada dulu? Betul. Generation customer dah berbeza daripada dulu. Sebab zaman dulu dari segi awareness, hygiene, bau ni semua mungkin tak penting sangat. Tapi sekarang ni benda tu dah wajib. Sebab imagine you come to work, kau bau busuk ataupun kau bau yang tidak menyenangkan. Automatic it will affect your life. Your promotion dia akan affect. Your relationship dia akan affect. Your confidence dia akan affect. And if your confidence is affected by all this, automatically your life depressed. So mental health pula issue. But now, bila orang dah start to jaga hygiene, jaga bau, jaga appearance, especially bau lah kan. Sebab bila orang bau you sedap, automatic dia akan buat orang rasa tenang. Bila orang rasa tenang, orang suka you, everything else becomes easy. So that's why it's very important now as compared to dulu. Dulu mungkin pakai perfume, tak pakai perfume, tak apalah. Asalkan aku dah mandi. Tapi sekarang mandi tak cukup. Sekarang dia dah berbeza. Lagi-lagi bila naik motor, panas, berpeluh-peluh kan. Betul. Masa meeting tu kalau dah bau lain, meeting tu jadi lain dah. Betul. Okay. Apa pendapat Suhail pasal artisanal atau niche yang dihasilkan oleh orang Malaysia ni? Untuk local brewer kita ni, adakah mampu pergi jauh?
Okay. First kita kena faham, perfume-perfume popular kat dalam dunia sekarang ni adalah mass marketed perfume. Perfume yang memang dicipta untuk orang-orang biasa. So kita pula ada niche perfume, artisanal perfume. Niche ni dia catered lebih kepada orang-orang yang nakkan something different than normal people. It does not necessarily mean bau tu tak sedap. Bau tu sedap tetapi mungkin material dia lagi mahal, lagi susah nak buat. So niche perfume. Artisanal ni pula dia dah masuk benda-benda lebih kepada fetish. Lebih kepada keinginan mendalam orang yang dia tak boleh dapat daripada tempat-tempat lain. Itu adalah dari segi global lah. So, local. Bau-bau local. Artisanal and niche. Sekarang memang dah ada market itu. Orang-orang kita yang main perfume-perfume international, bila orang international global diorang buat perfume niche, perfume artisanal, sama tak? Cita rasa Mak Saleh lah. Mak Saleh suka makan steak, Mak Saleh tak suka makan nasi. Betul. Orang-orang Korea ni makan sushi, makan ni, makan tu. Tapi dekat Malaysia ni, diorang pun ada deepest desire ataupun ada keinginan. Tapi keinginan tu bukan keinginan localized. They don't understand what our people need. So, local artisanal niche memang dah ada and diorang lebih dekat dengan localized, cita rasa kita. Tiba-tiba ada bau durian. Tiba-tiba ada bau pandan. Tiba-tiba ada bau darah. Tiba-tiba ada bau-bau, saya tak tahu lah, ada banyak saya bau-bau pelik-pelik lah bau dia. And semua ni goes back to local punya scene. Manusia, orang Melayu, orang Cina, orang India punya taste buds. Dan memang benda ni tengah increasing. Saya personally, saya layan artisanal, layan niche. Tapi saya faham, saya ni everyday keluar deal dengan orang. So saya banyak pakai bau-bau yang mass pleasing. Bau-bau yang versatile. Kalau saya nak pakai niche pun, saya pakai niche yang orang keliling boleh terima. Tetapi artisanal ni memang ada player-player dia. Dari segi customer, memang dah ada customer base ni yang dia dah pakai bau biasa, dia dah pakai bau yang unik, tapi aku nak yang lagi unik. Memang dah ada benda ni. Dan bila target market ni dah ada, memang business-business pun makin ada lah. Dan kita nampak it's booming and it will not stop. It will keep on growing. Lagi banyak. Bau-bau yang makin pelik pun akan ada soon. Untuk Imaji, adakah kita akan touch niche dan juga artisanal? Yes. Imaji sekarang ni, kita bergerak melalui education. Kita start off with the most basic yang semua orang boleh enjoy. Tetapi as time pass by, timeline tu akan lebih besar, lebih tinggi, lebih detail. So, sekarang start basic. And then kita akan start masuk niche. And then kita akan start masuk artisanal. And of course, our own creation lah. So bila kita panggil ni lah budak baby masuk tadikal belajar ADC. Lepas tu masuk sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Takkan budak-budak awal-awal baby nak masuk belajar calculus. So imagine educate our customer macam tu. Supaya bila kita keluarkan buat artisanal, that market is already there. I don't have to convince people to buy. They just want to test, they want to try. Sebab purpose dia dah berbeza. Dia bukan untuk bau wangi dah. Purpose majority of people beli perfume adalah untuk bau wangi. Tapi purpose orang-orang yang beli artisanal yang niche ni, aku nak bau berbeza, aku nak puaskan diri aku. Tapi pada masa yang sama, kita masih mengekalkan climate adaptation. Okay. Daripada macam mana minat perfume, berapa rugi, untung. Okay. Suhail sendiri nak tengok, adakah brand Malaysia ni mampu untuk bersaing dengan brand dari, kita tak payah jauh lah, dari Indonesia dengan Thailand lah. Sebab ada kawan-kawan ataupun family yang bila travel ke dua negara ni, dia akan bawa balik something speciality daripada negara tu. Okay. Macam Suhail sendiri, mampu tak? Tak kisahlah image ataupun brand-brand lain macam kawan-kawan lain untuk bersaing dengan brand dari dua negara ni. Okay. Negara yang cakap tu adalah Indonesia dan Thailand. Okay. Adakah mampu kita bersaing? Yes, kita mampu. Tetapi adakah kita ada facilities yang membuatkan kita sama level dengan orang? Yang itu masih belum lagi. First, kita kena faham. Indonesia ni, dia negara yang sangat besar. Dan dia daripada dulu memang dah ada kita panggil demand untuk perfume ni. Okay. So, dah lama diorang main dalam bina perfume. Daripada buat Dew, buat Inspired, dah berpuluh-puluh tahun dah. Malaysia ni kita baru nampak scene dia baru lagi. Masih infant, so to say. So, experience orang tu tak ada semualah. Thailand pun kita nampak bahasa berbeza. Tetapi, diorang sangat-sangat particular dari segi perfume juga. Mungkin bukan dari segi dupe atau Inspired. Diorang ni banyak own creation diorang tersendiri. So, adakah kita boleh mampu bersaing dengan diorang? Yes, kita mampu bersaing. Sebab, sekarang ni dunia dah moden. Kita dah boleh bercakap dengan orang dekat luar negara, Mak Saleh, US ke apa.
video call. Betul. Kita boleh melalui internet. Kita boleh even post ke diorang. Tetapi isu yang kita nampak sekarang ni, brand-brand Indonesia yang pecah kepada luar negara, bukan Malaysia je, pergi ke US, pergi ke Europe semua, adalah brand-brand yang capital dia besar. Duit ni, macam mana kau nak pecah masuk negara orang? Engkau kena ada, apa kita panggil tu Engkau kena fulfill regulation negara-negara. Kau kena ada duit yang banyak, capital yang banyak untuk kau buat volume. Lepas tu kau nak hire marketer, influencer ni semua untuk support brand kau buat marketing. Benda ni yang Malaysia tak ada lagi. So player-player yang ada dekat market sekarang ni, kita nampak majority adalah orang yang memang baru buat business, capital kecil, ataupun baru first generation yang start buat business. So they have the capability, they have the creativity, they have the skill, they have the passion, tetapi they don't have the money. They don't have the system untuk nak ada build company yang besar. They don't have the experience untuk nak selok-belok business, kita panggil kan. So benda ni yang kita tak ada lagi, dan harapnya lah untuk kita nak accelerate kita punya growth supaya kita dapat pecahkan, boleh bertanding dengan Indonesia, Thailand ni semua, adalah kita ada government body, kita ada orang-orang yang memang dah ada capital besar, investor-investor yang nampak peluang dalam industri perfume ni. Because Malaysians, I would say kita punya seni ni, tangan kita ni, kita nak buat sesuatu kreativiti ni memang boleh compete, not just Indonesia, Thailand, boleh compete negara luar juga. Memang dahsyat lah semua. Tapi itu duit, experience, dan juga ada sistem untuk tampung benda tu. So kalau kita ada demand yang banyak, bagus. Tapi anytime boleh collapse kalau fundamental kita tak kuat. Itulah. So saya nampak sekarang dah ada player-player besar yang dah memang dalam industri lain dia dah pergi global. Dan sekarang dia masuk dalam industri perfume. Dia dah membuka mata ramai orang juga. Dan saya nampak benda tu is stepping stone towards that. Towards kita jadi a big player, big shark dekat dalam industri perfume ni. This is a $1 billion industry. We're not talking about ratus ribu juta. $1 billion industry. Billion? Yes. Fragrance. Memang besar benda ni. And it's dominated by OGs lah. So kita boleh dominate juga. InsyaAllah. Okay, tu daripada dua negara jiran kita kan? Yes. Let's say lah nak bersaing dengan OG ni yang you mention tadi, boleh ke? Boleh nak bersaing dengan OG. Tetapi of course kita faham OG yang popular dalam dunia ni is not niche perfume. OG yang popular ni adalah designer brands. Nampak Dior, Chanel, Versace. Diorang ni pun fragrance adalah kita panggil benda kecil je, sub kepada brand diorang. Diorang ni designer. So for example, adakah design-design kat Malaysia nak ambil that challenge? Sebab case study diorang, they started with fashion, and from fashion diorang besarkan kepada benda-benda lain. Ada spec, ada kasut, ada handbag, lepas tu ada perfume. So designer brand kita yang dah terkenal ni tak nak ke take that challenge? Sebab case study dah ada. You can just learn from the case study. Tengok Chanel ni case study, tengok Dior ni case study. Dan even ada brand-brand yang baru je menampak, tapi diorang dah ada benda-benda ni. So dari segi perfume brand stand alone together, kita nampak niche perfume Curry ke, kita nampak X Nihilo, kita nampak Parfums de Marly. Ini adalah niche brand yang dia tak ada, dia bukan fashion house, dia memang started as perfume. Diorang pun dah pecah kepada global market luar. So kita boleh bertanding ke tidak? Boleh. Tetapi kena study lah macam mana diorang boleh berjaya sama macam tu. Takkan kita nak A to Z buat sendiri, langgar-langgar kiri kanan. Langgar-langgar ni dia bukan macam sekolah. Kau buat exam, kau salah, cikgu bagi nasihat, kau boleh buat balik. Langgar dekat bisnes ni adalah beza dia rugi, profit. Itu satu. Bankrupt ataupun kau tutup kedai. Tutup kedai. Itu yang bahayanya. Risiko tu tak boleh besar. So inilah. Okay. Macam you sendiri, masa awal-awal you start your brand ni, siapa yang satu brand ataupun syarikat yang you look up tu? Okay. Masa awal-awal brand yang I look up tu saya sebenarnya tak tengok as macam aku nak ada company perfume, brand company perfume aku ikut dia. Tak. I memang look at designer brands lah. I look at them, macam mana diorang buat perfume diorang, macam mana orang suka perfume diorang, orang pakai on a daily basis, orang bangga dengan perfume diorang walaupun you spend thousands and thousands of ringgit to buy. So I nampak as Imaji, as company of course I ada inspiration company-company lain, not necessarily perfume lah kan. Tapi as a product itself, I nak orang pakai perfume Imaji bukan sebab murah, pakai sebab produk kita memang bagi result, memang bagi impact to your life. Pakai, you are proud to wear our perfume, and you sanggup recommend dekat orang lain because you enjoy the fragrance. Itu yang I nak sebenarnya. Jangan beli perfume aku sebab murah. Jangan beli perfume aku sebab kau kena support local brand. Jangan. Beli perfume aku sebab perfume aku setanding dengan global level. Beli perfume aku sebab it gives you result. Beli perfume aku sebab perfume aku can change your life.
and you get so many benefits from it. Yes. Itulah. Kalau ada seorang tiba-tiba dia bertanya you kan, Suhail, siapa yang patut saya ambil inspirasi kalau saya nak start saya punya brand sendiri? Kalau nak start brand sendiri, siapa yang kita patut ambil inspirasi Wah, ini soalan yang susah ni. Saya rasa kalau nak ambil inspirasi ni, jangan tengok kecil skop kita. Kalau kau nak start perfume brand, kau tengok orang yang buat perfume. Kalau kau nak start fashion brand, tengok fashionnya ni kan. Kau boleh tengok as a case study, tetapi that inspiration should come from a figure, an entrepreneur yang memang in business. Dia memang boleh diambil sebagai inspirasi lah. I think business dia lambat atau business ni dia boleh gulung tikar sebab dia kecil sangat skop dia. Aku nak buka kedai perfume, aku tengok perfume. Aku nak buka fashion, aku tengok fashion. Aku nak buka kedai makeup, aku tengok makeup. Di situlah dia kita panggil kau tak ada business sense. So kalau kau ambil inspirasi daripada orang yang memang entrepreneur, dia tak bercakap pasal passion kau je. Oh, kau nak buat perfume, produk kau kena bagus. Produk je dia cakap. Tak. Kalau kau ambil orang yang memang entrepreneur, dia akan tengok product is important, but you need to look at your P&L sheets. You need to look at your customer base. Macam mana kau nak tahu business kau ni relevant atau tidak? How will your business be in 5 to 10 years? Itu yang membuatkan pemikiran otak tu dah berbeza. Engkau tak bersembang sekadar passion. Engkau bersembang passion plus business. Passion plus market. Passion plus customer. So kita panggil dia dah adapt lah dengan benda tu. So when you make decisions, it is a good and wise business decision. Bukan suka hati kita, apa yang kita suka. Masa launch Imaji kan, apa satu kesilapan yang maybe dia beri impak besar kepada you lah, dan you harap orang-orang di luar sana yang nak start brand sendiri tak buat kesilapan tu? Okay. Kesilapan paling besar untuk Imaji sendiri masa kita launch brand ialah saya tak banyak experience dalam operation, production dari segi back end. Okay, saya ni adalah orang yang suka berada di depan kamera. Marketing, sales ke apa-apa que you bagi saya boleh buat. Tetapi nak kisah pasal botol, nak kisah pasal packaging, nak kisah pasal material, nak kisah pasal benda-benda itu, ini masalah. So untuk Imaji, benda yang paling merugikan kita adalah masa kita start perfume kita ni, orang enjoy perfume kita, tetapi from 2024 to 2025, masalah utama Imaji ialah botol pecah. Imagine, customer order perfume, dah lah dengan marketing kita yang orang nampak macam doubt, people doubt, betul kau ni gimmick, kau ni adapt dengan cuaca Malaysia ni, kau sama je macam perfume lain. Dia dah beli perfume kita yang harga premium, bukan harga murah, kita sampai kena pecah. For the whole 1 year, kerugian kita hampir 6 figure lah, sebab kita dah beli botol beratus-ratus ribu, tetapi disebabkan bila sampai ke customer, botol pecah, sebab dia terlalu fragile, kena ganti lah. Nombor 1, I kena ganti. Nombor 2, customer trust dah hilang. Nombor 3, I cannot keep repeating the same mistake over and over again. Bungkus lah syarikat. Betul. So, I ada beratus-ratus ribu botol perfume Imaji yang lama, yang botol kecil. Bukan botol ni botol baru. Botol ni campak macam phone Nokia, takkan pecah. So, botol lama tu ada banyak lagi. Tapi kita orang terpaksa, that is our kerugian. And we develop a new bottle yang memang super strong with our own branding semua dekat situ, and we solve that problem. So main thing is back end lah. Di situ saya punya kekuatan tak ada. Ada orang back end dia kuat. Bila you start business, you faham benda-benda, supply chain semua you faham, tetapi you tak faham marketing pula. Produk you dah terbaik, botol you dah terbaik, packaging you paling cantik, competitor semua kalah, tapi you pun tak tahu menjual. Mati juga. So nak kena faham, bila you buat business, you kena faham front end, back end dan middle. Middle ni apa? Jaga business, jaga manusia kat dalam business, jaga documentation semua. Sebab kita nampak sekarang banyak business mati sebab LSDN. Tak bayar cukai, lari daripada cukai, so mati. Sebab apa? Compliance you tak ada. So inilah nak buat business, kena faham. Ada orang cakap, kita tengok figura business, ada orang cakap buat business, do whatever you love, and then benda tu tak jadi macam kerja. Tapi ada juga businessman cakap, you need to do whatever that you need untuk dapatkan apa yang you nak, duit ke apa kan. So benda ni tak salah, tetapi kita sebagai manusia, kita kena faham, kalau kita nak bekerja tu, kita kena suka kerja kita. For example, ada orang bekerja sebagai engineer, saya bekerja sebagai engineer, saya tak suka kerja sebagai engineer, pening kepala, stres. Tetapi saya faham itu adalah tanggungjawab saya, dan saya ada skill. Saya dah belajar dekat UTP bertahun-tahun, so saya ada skill sebagai seorang engineer. You can like your job, you can perform well at your job, doesn't necessarily you need to love your job. So itulah maksud dia bila buat business. Ada masa bila kita buat business, kita kena faham,
I don't like the industry, aku pun tak faham industri ni apa. Tetapi I'm willing to put my time, my energy, my money to understand this industry, to understand what is the problem in this industry. I don't love it, but I understand the people more than the people understand it themselves. So di situ, you don't need to love what you do, you don't need to like what you do, but you just need consistency, you need the grit, and you need the perseverance untuk ke depan. Sebab at the end of the day, orang buat business adalah untuk untung. Untuk untung sebab nak duit. Nak duit sebab for a better life. So, you are actually doing things that you don't like because you want to pursue the life that you love, you want. So actually, dia bukanlah kita tak suka benda tu, kita tak sayang benda tu. Kita suka the purpose, the main purpose. Why are we doing this? So, kalau kau suka purpose kau, aku buat ni sebab aku nak life yang best. You love that life. So, pour that love into other things yang lead to that life. So, kau nak badan yang cantik. Tapi kau tak nak pergi gym. Memang kau takkan dapat badan yang cantik tu. Kau kita semua tak suka gym. Saya paling benci pergi gym, especially buat leg day. Tetapi we need to endure. We need to like it in order for us to get that result. So sama juga. I think that answers the question. Disiplin lah. Disiplin. Doing things that you don't want to do because you want the things that you love. Benda tu adalah compounding daripada apa yang kita buat. So itulah tu. What's next for you? Maybe in 5 years time. 5 to 10 years time, I see that Imaji ni akan jadi satu benda yang semua orang nak ada. Semua orang nak own. Because they understand you need to wear something yang adapt to our weather, adapt to you, to your style. So I nampak Imaji ni, I tengok Imaji ni, benchmark I tak letak local brand. Benchmark I see local brand support each other, love each other, jangan compete dengan each other sebab membazir duit. Engkau nak compete untuk 10 sen, 20 sen, 100,000, 200,000, apa benda? Kita nampak billion. It's a $1 billion industry. Why don't kita semua work together and as one, kita boleh pecah the barrier to go international, to go global. And the piece of cake is bigger when it's global. So untuk Imaji, I letak benchmark I global. So dari segi produk, I nak global product. Dari segi packaging, I nak global packaging. Dari segi work ethic, I nak global work ethic. Dari segi staff, I nak global staff. Company, I nak global company. What does that mean? Cara you bekerja, cara you look at things, cara you solve problem, cara you get the solution. Semua kita ikut benchmark global. So I see in 5 to 10 years time, Imaji ni is not just in Malaysia. It will be appreciated and will be used worldwide. Sebab we do have customers worldwide. Dekat Brazil, kita ada dekat US, kita ada dekat Europe. Memang tak ramai, tak banyak sebab kita hantar post manually kepada diorang. But the demand is there. And when the demand is there, di situlah kita nampak potensi untuk go global tu ada. So 5 to 10 years time, I see Imaji not just a local Malaysian brand. It is a proud global brand that exists, that started in Malaysia. Itu yang nampak. Ada specific market yang you nak masuk dulu tak? Macam contoh, I nak Europe dululah ataupun I nak US dulu. Personally for me, I nampak Arab. Macam mana dia boleh pecah market dunia. Sebab dia bagi Mak Saleh pakai. So kita kena ingat Mak Saleh ni tak nak orang-orang kita Asia ni semua, kita memang pandang tinggi Mak Saleh. So orang panggil colonial mindset lah. Kita nampak diorang lagi tinggi dari kita. I nampak diorang ada otak yang sama, badan yang sama, semua sama. So kita setara. Cara kita berfikir tu kena betul. So Arab, kenapa dia boleh jadi popular? Kenapa orang bangga gunakan dia? Sebab dia penetrate Mak Saleh. Dia pergi bagi Mak Saleh cuba, Jeremy Fragrance cuba. Dia bagi TikTok famous, YouTube famous. Dia bayar diorang, kau pakai perfume aku, kau promote perfume aku, kau cakap benda baik pasal perfume aku, kau enjoy perfume aku. So bila marketing tu ada, bila trust tu dah ada, because people look up to all these influencers. Bila orang look up to influencer, they also want to try. And when they started to try, they enjoy it, word of mouth lah. Lala semua orang pakai. Sama juga macam Indonesia, ada brand M, nama dia M. M. Dia pecah market Malaysia dulu. Lepas tu dia pecah ke luar negara. Ada V juga. Dia pecah ke Mak Saleh. Macam mana dia pecah? Dia hire Jeremy untuk promote produk dia. Dia hire Mak Saleh ni semua untuk cakap pasal produk dia, guna produk dia, recommend produk dia. Sampai sekarang, brand daripada Indonesia dah pecah ke seluruh dunia. UK, US. And you can see, bila UK, US dah ada demand, tempat-tempat lain akan follow lah. Kita kena faham trend ni betul. Tapi siapa yang create that trend? So benda tu lah. You foresee brand Malaysia ni ambil berapa lama untuk break the barrier tu? Untuk nak ke luar? Short term, 5 years memang akan ramai yang akan break the barrier to international. Long term, kita bagi 10 years lah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab
human brain ni dia ada barrier. Mindset kita ni ada barrier. Bila tak ada orang pecah market global, semua orang akan rasa benda tu impossible. Tetapi bila ada orang mula keluar, ada orang berada di market luar, lama kelamaan orang akan nampak, dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Then you start to go, you start to believe. And when you start to believe, you start to take action. When you start to take action, there will be results. Ada orang akan kecundang, tapi ada orang akan ke depan. So kita tengok benda-benda macam tu lah. For Imaji sendiri kan, apa yang paling niche sekali? Okay. Untuk Imaji, kita mainly recreate perfume-perfume yang mass pleasing. Tetapi yang paling niche yang ada adalah Imaji Richwood. Yang ni, colour dia pun lain. Ini adalah perfume yang boleh dikatakan dia recreation daripada perfume daripada Arab, Oman. So perfume ni dia lebih kepada oud punya base lah. Tetapi kita faham, oud ni orang kan, kalau kita cakap Malaysia, orang Melayu kita, bau oud masjid, bau oud on tour, bau oud orang yang dah bertaubat, bau oud orang-orang yang kita panggil ke arah agama lah. Tetapi macam saya faham benda tu. Dan bila saya try to recreate perfume-perfume oud ni, I try to make it not too oriental, not too oudi. I try to create it modern for millennials, for Gen Z. Supaya you can wear oud, it's still modern and it still represents you as a person. Bukan agama, bukan kolot ke apa ke. Lebih kepada orang yang nakkan bawa ke arah mewah. Sebab mungkin di Malaysia kita anggap oud ni masjid, kita anggap oud ni agama. Di luar negara, when you talk about oud, it's about luxury, it's about status, it's about pangkat, it's about keturunan. So berbeza sangat naratif oud luar negara dan juga Malaysia. Oud ke Arab dia akan buat sebagai alat untuk menunjukkan yang dia ni someone lah kan. Kalau perempuan dia boleh pakai emas. Betul. Lelaki dia kan haram pakai emas. So dia pakai oud lah untuk menunjukkan dia tu someone. Lagi wangi, lagi kuat, lagi kaya. Lagi tinggi kedudukan. Betul. Okay. Macam mana dengan, kan kalau dalam dunia fashion kita nampak collab kan. Ada brand A, brand B dia collab untuk hasilkan satu produk. Kalau untuk Bro Suhail sendiri dengan Imaji, adakah ada planning nak collab dengan local brand yang lain? Okay. Nombor satu, memang tak ada apa-apa rule ataupun orang cakap kita tak boleh collab dengan brand lain lah. Okay. Nombor dua, Imaji ni we are very open to any suggestions. Because at the end of the day, kalau purpose tu adalah untuk bagi more value to our consumer, why not? Try something new. Because to me, dua orang, kalau combine jadi satu lebih kuat daripada dua orang standalone. So memang tak ada masalah dari segi collaboration ke apa ke. And I see a lot of brands ada juga collaborate, cuma dia punya marketing tu, dia punya noise tu tak meluas. Faham? Dia very very small lah, kita bagi apa coverage dia. Tapi of course in the future benda tu tak ada issue. So dari segi tu lah, niche perfume kita jarang nampak lah kalau tiba-tiba Amouage collab dengan Parfums de Marly ke apa ke, benda-benda macam tu kan. I think sebab lebih kepada branding. Sebab brand pun dah macam conflict with each other kan. Tetapi the people behind the perfume itself, yang buat perfume Amouage, yang buat perfume Sauvage, Dior, yang buat perfume ni, diorang actually buat je perfume-perfume lain. So you can just hire them and buat. Tapi dari segi collaboration ni, saya rasa collaboration tu dari segi perfume with brand, perfume brand macam tak ada lagi. Macam kurang. Tetapi collaboration between a perfume and a figure, a perfume with a brand yang bukan perfume sendiri, benda tu dah banyak. So to answer the question, benda tu masih belum lagi. Tak ada siapa yang pecahkan lagi stigma ataupun tak ada siapa pecahkan lagi benda tu dekat market. I think kalau ada benda tu macam menarik. Last question to Suhail. Apa nasihat untuk mereka di luar sana yang berada dalam industri ataupun masih baru berada dalam industri, ataupun anak-anak muda kita yang nak start masuk dalam industri ni? Okay. You baru berada dalam industri, you lama dalam industri atau you tak pernah berada dalam industri ni, if you are interested to join the perfume industry ni, I would say masuklah. It's very easy. Sebab apa? Sebab sekarang nak belajar buat perfume, nak belajar benda ni semua mudah. Nombor dua, low entry barrier. You nak cost tak tinggi pun, rendah saja. Tetapi low entry barrier mudah bermaksud banyak competitor, banyak risiko untuk you fail. Sebab the risiko for you to succeed lagi rendah. So, kuatkan diri, cekalkan mindset. Janganlah masuk industri ni kalau tak kuat. Kalau kuat, masuk. Fight. Kalau tak kuat, stay put, enjoy. Jadi customer, jadi consumer. Sebab it will be more competitive in years to come. Sebab kita dah nampak makin setiap brand dah tak jadi complacent. Setiap brand sekarang
compete dengan each other dan ada brand yang compete dengan global. Kita dah nampak packaging makin bagus, quality material makin bagus, perfumery pun orang buat own creation semua, storytelling makin bagus, branding makin bagus, dan of course duit pun ada yang masuk dengan duit yang berkepuk-kepuk dah banyak berjuta-juta. So boleh tak kau fight dengan engkau punya, let's just say lah, situasi kau tak ada duit, kau tak ada ilmu, kau tak ada passion, kau tak ada apa-apa, kau ada diri kau je. Boleh tak kau nak fight? So ini adalah benda yang kau kena letak kat dalam diri kau lah. But to me, I welcome any competitor. I welcome people to join because the pie is very big. And future, it will become bigger. And kalau kita ni adalah orang yang faham business, kita tak takut dengan competitor. Sebab kita tahu, kita ada kita punya kekuatan, kita ada kita punya kekurangan, dan kita sebagai business owner, what should we do if problem arise? Kalau ada orang nak belajar dengan Bro Suhail, boleh ke? Nak belajar dengan saya, tengok je konten saya tu dekat TikTok tu, berlambak boleh belajar. Memang saya ni sharing memang tak ada simpan-simpan, memang share je dekat sini. Memang banyak ilmu kau boleh dapat. Bro Suhail, thank you datang ke Podcast untuk episod kali ni. Dah banyak dah sharing daripada awal macam mana mula terlibat dalam dunia perfume, rugi berapa, untung berapa, macam mana perjalanan nak buat Imaji. So sekali lagi terima kasih. Okay, kepada semua yang dah tonton video episod kali ni, boleh share lah kepada semua. Mana tahu kawan-kawan atau family yang memerlukan perfume baru ataupun nak terjun dalam bidang perfume, boleh tonton episod kali ni. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Vocab sebab dah 99.2k. Lagi 800 orang je. Kalau dah 100,000, boleh bagi giveaway ke? Boleh dibincangkan. Nampak? Dah lock nampak. Dan juga jangan lupa untuk follow atau like kita punya social media yang lain. Kita ada Instagram, ada Facebook, ada X, ada Thread, dan ada TikTok. Meriahkan lagi lah Vocab punya social media. Dan juga jangan lupa untuk follow Imagine dan juga Bro Suhail dekat TikTok kalau korang nak belajar lebih banyak lagi pasal dunia perfume ni, dan juga kalau nak beli Bro Suhail kalau nak beli perfume Imaji. So itu saja daripada Vokas untuk episod kali ini. Kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum.